Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menegaskan tiada istilah lesen memandu tanpa ujian sebagaimana yang dipromosikan pihak tertentu di media sosial. Di mana Ketua Pengarah Bahagian Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, mereka yang memohon untuk mendapatkan lesen perlu mengikut prosedur yang ditetapkan. Sebenarnya kita di JPJ tidak ada istilah lesen tanpa ujian, dan kita sentiasa memantau setiap kali timbul, setiap kali ada kempen-kempen ataupun promosi di media sosial, sama ada di TikTok, di Instagram, di Facebook dan sebagainya. Kita akan terus berhubung dengan pihak SKMM untuk menjelaskan penyataan dan juga keadaan sebenar di mana JPJ kita tidak pernah mengeluarkan lesen tanpa sebarang ujian. Kita dalam pengetahuan dan juga kita sentiasa menafikan dalam kita punya laman rasmi pun memang kita telah buat penafian secara umum bahawa tidak ada istilah lesen tanpa ujian di peringkat JPJ secara keseluruhan. Tambah beliau, pihaknya turut melaksanakan operasi penyamaran sebagai penumpang bas bagi memantau tahap pematuhan undang-undang dan keselamatan ketika peningkatan pergerakan orang ramai sempena musim perayaan. Sehingga 16 Februari 2026, sebanyak 4,242 buah bas telah pun diperiksa di seluruh Malaysia yang melibatkan pemeriksaan di depoh dan juga di terminal, yang mana daripada jumlah tersebut sebanyak 779 slip pemeriksaan telah pun dikeluarkan, manakala terdapat 3 buah bas kita telah sita atas ketidakpatuhan terhadap keperluan keselamatan dan juga perundangan yang telah ditetapkan. JPJ juga seperti tahun-tahun sebelumnya, kita melaksanakan penyamaran sebagai penumpang bas yang merupakan antara strategi penguatkuasaan kita yang bagi memantau tahap pematuhan undang-undang yang telah ditetapkan. Kita khusus kepada pemakaian tali pinggang keselamatan untuk penumpang dan juga pemandu bas. Dan juga kita nak pastikan bahawa semua kenderaan yang membawa penumpang, bas-bas yang membawa penumpang itu mematuhi piawaian teknikal serta syarat lesen pengendali yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Ujarnya lagi, seramai 381 pemandu telah menjalani ujian saringan air kencing sepanjang operasi dijalankan, dengan 3 daripadanya didapati positif dadah dan tindakan lanjut telah diambil. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas operasi khas sempena perayaan Tahun Baru Cina OPS TBC 2026 di Terminal Bas Lembah Sireh, Kota Baru, Kelantan malam tadi.